The price of a handbag is decreased by 35% during the seasonal festival sale. Find the original price given that the current selling price is Rm 3,250. 3 marks. Okey, decrease ni bermaksud harga akan berkurang. So, lebih kurangnya macam discount. Okay. So, biasanya kalau melibatkan ada price, lepas tu ada discount. So, kita boleh refer formula appendix yang formula yang ni. Okay. Sebab yang ni ada discount rate, okay. Ada melibatkan net price, list price. Okay, so first, kita tengok satu persatu. Okay, untuk yang formula yang ni, okay, kalau ada list price dengan net price, list price biasanya belah kiri, harga yang mahal. Lepas tolak discount, dapatlah net price. Okay, formula yang ni dia ada 2D. Okay, 2 rate, discount rate. Kalau ada single D, so formulanya akan jadi macam ni. Okay, kita tak ada yang second bracket ni. Okay. Okay, so the price of handbag is decreased by 35%. Okay, so yang ni kita boleh tulis sebagai D. Okay, so kita tulis kat sini D kecil equals to 35% and then convert to decimal. 35 over 100 akan dapat 0.35. Okay, find the original price. Okay, original price ni kiranya adalah harga pada tag handbag tu. Okay, so kita boleh tulis sebagai list price, LP. Given that the current selling price is, okay, sebelum tu kita nak cari sekarang adalah LP. Kita tandakan sebagai question mark. Okay, sebab yang ni yang kita nak cari. Okay, given that the current selling price is RM 3,250. So, current selling price ni adalah harga yang dah ditolak dengan discount. So, bermaksud net price. Okay. So, yang ni adalah NP. So, kita boleh tulis NP equals to 3,250. Okay. So, sekarang kita ada D, ada LP, ada NP. So, kita boleh gunakan formula yang ni. Ni yang diberi dalam appendix. Okay. Tapi oleh sebab D kita cuma ada satu je, so kita boleh modify sikit formula ni. Kita buang yang second bracket ni, so akan tinggal yang ni je. NP equals to LP times 1 minus D1. Tapi sebab D hanya ada satu je, so kita boleh tandakan sebagai D sahaja. D kecil. Okay. Okay, so menggunakan formula yang ni, yang kita dapat dari appendix ni, tapi D-nya cuma ada satu sahaja. So, from NP equals to LP times 1 minus D, kita nak cari LP. So, kita gantikan di bawah NP ni adalah 3,250 equals to LP times 1 minus D. D kita adalah 0.35. Make sure masukkan rate dalam bentuk decimal. Okay. And then solve dulu dalam bracket. 1 minus 0.35 dapat 0.65. Kita nak LP, hubungan dengan bracket adalah darab. So, we can move 0.65 to left hand side. Jadi, bahagi. So, we have 3,250 over 0.65 equals to LP. So, kita boleh tekan calculator. Okay, 3,250 over 0.65 dapat 5,000. So, LP equals to RM 5,000. Okay, harga LP ni lebih mahal dari NP sebab harga LP harga yang belum tolak discount. Okay.